untuk orang lelaki. Yang mana yang selama fail, lama ni untuk lelaki, jadi tak jadi. Memang mantap madu tu. Berapa ringgit? RM60. Tuan-tuan duk makan Wigra lah mahal-mahal. RM60 sebulan makan. RM60. RM60 memang jadi. Resipi saya tuan-tuan lah. Semua resipi saya. Memang jadi. Jadi berapa ringgit? RM60 tuan. Harga asal 120, saya tak jual 120, RM60. Tapi yang ni untuk madu. Kalau yang ni untuk lelaki yang mati pucuk. Yang ni untuk lelaki yang dah mati pucuk. Makan tuan-tuan, insya-Allah tuan. Walaupun mati 6 tahun, walaupun mati 7 tahun, makan. Tapi kena makan 3 bulan. 3 bulan kena makan. Walaupun dia ada kecil manis, darah tinggi yang teruk, yang teruk, makan. Memang jadi. Yang ni. Siapa yang dah makan madu yang makan Vitalis? Boleh tengok tak? Ubat kuih berapa? Ni. Yang ni kurus. Boleh tengok Vitaslim. Nah? Allah mak. Saya ni cerita madu ni, saya malu cerita ni. Sebab apa? Saya pasal kena marah. Pasal apa? Orang tua makan marah saya. Bini marah saya ni. Vitalis ni tuan-tuan, saya kata tuan-tuan, selama ni tuan-tuan duk makan Wigra, duk makan apa macam makan, kan? Ni, madu ni tuan-tuan makan satu sicit 3 hari, makan selama sebulan. Lepas makan sebulan tuan-tuan, tuan try tengoklah macam mana. Tuan-tuan boleh tengok hak mana nak komen, hak makan macam ni jadi. Ni, cukup menjadi tuan-tuan. InsyaAllah tak mungkin janji. Memang menjadi. Okey. Okey lah tuan-tuan.